Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amyris Kitchen. Pernah tak makan tapai ubi kayu? Okey, kali ini saya nak kongsikan cara buat tapai ubi kayu yang lembut dan manis. Untuk buat tapai ubi kayu ni, mula-mula kita sediakan dulu ubi kayu. Ni ada lebih kurang 1 kilo ubi kayu. Kemudian kita buang kulit dan potong kecil-kecil macam ni. Kalau bahagian yang besar tu boleh jadi belah 2 ataupun dibelah 4. Kemudian masukkan ke dalam periuk dulu untuk direbus separuh masak. Okey, masukkan air paras pada ubi kayu tu. Okey, tak perlu tambah garam. Jangan lupa kita tutup periuk. Okey, masak ubi kayu ni sehingga dia separuh empuk saja. Jangan terlalu lembek. Dikuatiri kita punya tapai nanti tu dia akan jadi terlalu lembek dan hancur. Okey, bila dah separuh masak macam ni, masih ada keras-keras lagi tu, okey. Kemudian bolehlah angkat, kemudian toskan air. Untuk buat tapai ubi kayu ni, pastikan ubi kayu ni kena sejukkan betul-betul, lebih kurang 1 jam macam itulah. Okey, kemudian bolehlah sediakan ragi secukupnya, lebih kurang 1 biji ataupun setengah biji. Okey, masukkan ubi kayu yang telah pun sejuk tadi ke dalam bekas. Untuk lapisan yang pertama ni, kita gesekkan ragi tadi tu bagi dia betul-betul hancur. Kemudian alirkan pada ubi kayu. Dan pastikan setiap bahagian ubi kayu tu terkena dengan ragi tadi. Okey, kita susun lagi untuk lapisan yang kedua. Okey, taburkan lagi ragi sehingga semua permukaan ubi tu terkena dengan ragi. Dan ulang lagi sehingga semua ubi kayu tu habis ditabur dengan ragi. Okey, dah siap dah proses untuk nak jadikan tapai ubi kayu. Okey, last sekali kita tutup dengan daun pisang sebelum tutup kemas-kemas. Okey, bekas ni kita simpan dalam tempat yang gelap lebih kurang 2 malam untuk dia masak. Okey, ni dia tapai tadi selepas 2 malam ataupun lebih kurang 2 hari macam tu. Okey, bila buka tu baulah dia punya masam-masam manis tu. Sedap bau dia. Tapai ubi ni memang sedap dimakan begitu saja ataupun boleh jadi goreng ataupun dibuat pengat. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.